Dia ingat ada orang mau curi kereta dia. Tak ada hujan, tak ada ribut. Kau ni apa? Okey, ni Pulau Tasmania, pulau di bawah Australia, dan dekat sana ada satu masalah. Seekor anjing laut gajah sesat asyik mendarat dan kacau semua orang dekat situ. Dia suka berjemur atas jalan. Bila dah bosan, dia lenyek harta benda awam. Orang sana nak walking pun tak senang. Oh my god, is that anjay laut? Why is that anjay laut on the road? Yes, anjing laut gajah ni boleh gigit orang. Tu sebab mereka ada signboard untuk dia ni. Jangan sentuh dia, jangan bagi makan dia, jangan halang jalan dia. Tapi dia sendiri yang selalu pergi dekat orang. Minta makan, minta perhatian. So ini Amber, dia dah bersiap nak pergi kerja. Tiba-tiba dia dengar bunyi dekat kereta. Dia ingat ada orang nak curi kereta dia. Sekali anjing laut gajah dah. Dey, you mabuk kah? Pergi dulu laut lah. So Amber bagi tahu bos dia ada anjing laut gajah blok kereta dia. Dan dengan alasan itu, Amber tak perlu pergi kerja. Amber dapat cuti sampai masuk berita. Tapi kalau dekat Malaysia kau bagi tahu bos ada anjing blok saya punya kereta, tak boleh datang kerja, bos akan jawab apa? Komen jawapan di bawah.